sebenarnya dia bermula dengan big why lah. Macam mana akak bermula nak buat BE ni? Okey, sebab akak tak ada income. Masa tu dalam income ada dalam beberapa ringgit sahaja. Kakak masa tu jatuh. Pernah buat bisnes, ada kilang sebelum ni. Masa kita PKP, jatuh. Terpaksa tutup kilang, habis ratusan ribu ringgit. Masa itulah kerugian. Kakak tutup kilang, duduk kat rumah, sakit lah. Kan? Sakit, anxiety dan kemurungan. Masa tu sebab anak pun sakit. Daripada anak sakit lah, anak sakit, fikir masalah, company tutup apa semua tu, sangat sedih lah kan. Sebab bisnes yang kita bina tu 5 tahun. Masa tu sebelum PKP, kakak dah buat kilang untuk pemprosesan makanan, tetapi tak sempat nak running. Dah hantar masuk mesin apa semua, tetapi tak start. Kita tutup, kita PKP kan, tak boleh buka kilang apa semua, tak mampu nak bayar staff apa semua kan. Kerugian lah, kerugian dalam masa 6 bulan tu, tak boleh nak support, tak ada keuntungan masuk, terpaksa tutup. Dan let go, sedih, akak sedih, akak sakit. Lagi kita sakit, lagi bertambah teruk lah bisnes kan. Lepas tu anak sakit. Bila anak sakit, akak dah tak boleh fokus apa-apa bisnes dah kan. Dengan anak kecil yang ramai lagi, income tak ada, memang jatuh terduduk lah. Memang hutang bertambah. Husband akak dia buka workshop kereta. Masa tu pun terpaksa support dia punya bisnes pun tak boleh juga. Kan masa tu teruk lah kita punya ekonomi kan. Sedih sangat. Bila akak tak dapat income, akak ada parent dekat kampung. Akak bukan orang senang tau. Akak memang daripada keluarga yang susah. Bukan sederhana, susah kan. Memang background kami, background orang susah, orang kampung dekat Terengganu. Mak ayah akak dah umur 70 tahun. Masa tu sebelum ni akak yang support, bagi income dekat dia, bagi duit untuk sara hidup. Tetapi bila akak dah tak ada income hampir setahun, mak akak tak ada apa nak buat. Bila tak ada apa nak buat, ayah terpaksa kerja balik. Ayah akak ambil upah panjat, tahu tak pokok kelapa? Ayah akak ambil upah, ambil buah kelapa tu dengan umur 70 tahun. Bayangkan, bila dia orang tua, bila kaki tak kuat, dia jatuh daripada pokok kelapa tu lah. Masalah sakit belakang dan tak boleh berjalan 3 bulan. Kat situlah akak buka mata. Akak rasa anak yang loser, anak yang apa, tak boleh bagi apa-apa kat mak ayah akak kan. Kat situlah akak rasa akak kena cari satu bisnes yang boleh nak bagi income dekat mak ayah akak. Akak nak masa tu 1,000 lebih je akak nak, untuk nak bagi income dekat mak ayah je. Untuk diri sendiri tak apa kan. Lepas tu akak beli Alora pen untuk ayah akak tu. Sebenarnya akak jual baju-baju akak preler, sebab masa tu tak ada duit nak dapatkan 700 tu kan, tak ada duit. Akak jual baju-baju preler akak, jubah akak, untuk dapatkan income tu. Akak beli Alora pen. Beli Alora pen dengan niat kan untuk kesembuhan ayah akak. Alhamdulillah ayah akak sembuh. Pakai 14 hari sahaja boleh bangun dan naik motor pergi solat. Pergi masjid, pergi solat. Kat situlah akak sangat terkejut, apa ini produk BE kan. Lepas tu akak kaji produk tu, akak buat konten tau. Sampai akak tak tidur malam buat konten, kaji produk, baca filing, Google, YouTube. Kalau orang cakap kan macam mana akak boleh laju, sebab akak memang kaji produk. Memang akak jatuh cinta dengan Alora pen tu. Siang malam, tahu tak, akak Google, akak YouTube, semua WTT, semua TikTok orang lain akak buka, akak tengok, akak kaji. Akak memang boleh percaya tentang produk tu, sebab kita dari hati kan nak berkongsi. Lepas tu akak cuba buat konten. Akak start buat konten. Akak anak kecil masa tu, akak tengah alaham mengandung tau. Tak dekat hati lah kan nak dapat income. Lepas tu akak all out, sharing, akak watch note, akak tengok list nama dekat WhatsApp, akak update status. Akak memang all out betul-betul lah, sebab kita nak kan. Akhirnya akak boleh berjaya. Dalam masa 4 hari saja akak dapat ambassador. Dalam masa 4 hari akak rank up kepada ambassador, dan dalam masa 10 hari akak dapat buat 18k PDSW dalam masa 10 hari, dan dapat income lebih kurang dalam 6,000 macam itulah kan.
rasa macam terkejut. Masa tu akak tak percaya tau. Akak tak percaya. Akak bagi tahu mak akak cakap minta doa untuk kakak kan, nak all out BE ni. Akak nak jual 100 set masa tu. Kakak dah jual 100 set. Bagi tahu mak, call mak kita kan. Kat situlah bermulanya akak all out betul-betul. Sebab dapat support dari mak ayah kan.